모든 다시 meet the backpacker. 우리 the backpackers, yeah we the backpacker. 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker. 우리 the backpackers. 출발은 언제나 겁없이 저 맨발 내 눈에 싹 다 basic. 보다와의 step pipe 들어맞은 내 black top. 내게만 necktie 기본이 안 돼. Baiklah semua, hari ini kita akan bincangkan topik yang agak penting sekali, iaitu dekolonisasi ilmu. Ada sesiapa yang pernah dengar sebelum ini? Doktor, yang tu macam buang semua ilmu barat ke? Ini salah faham yang biasa. Ada sesiapa yang nak cuba jawab? Saya rasa bukan buang ilmu barat, lebih kepada seimbangkan naratif. Nak bagi ruang pada ilmu dan pemikiran tempatan supaya tak adalah tenggelam. Ya, betul sekali. Dekolonisasi bukan hapuskan barat, tapi suara pada ilmu kita sendiri. Sekarang, cuba bagi tahu doktor, apa contoh ilmu tempatan yang kita jarang angkat dalam akademik? Kalau sejarah lah kan, banyak tokoh tempatan kita tak masuk buku teks. Yang kita duk hafal ialah penjajah. Nama pejuang tempatan ada 2-3 orang saja dalam fikiran. Teknologi pun ada. Banyak inovasi kampung yang sebenarnya genius tapi tak dianggap ilmu. Dan sosiologi pun sama doktor. Padahal kalau diikutkan, masyarakat kita ni ada konteks sendiri. Tapi kita semua ambil teori daripada Eropah. Nampaknya semua dah faham. Tapi kita nak pergi lagi jauh. Hari ni saya nak korang buat satu aktiviti. Kita cuba tengok dari mana datangnya minda yang dijajah. Okey, aku nak tanya satu benda. Kenapa kita cepat sangat rasa ilmu luar ni lagi tepat? You nak tahu tak sebab apa? Sebab kita ni dilahirkan dengan idea yang datang dari barat itu belum maju, yang datang dari barat itu moden, dan yang datang dari barat itu pasti betul. Ya. Itulah naratif yang diwariskan sejak dari zaman kolonial lagi. Kita pun tak naklah salahkan sesiapa. Sebabnya sistem pendidikan pun dah lama terikat dengan cara fikir tu. Kita pula jarang belajar teori yang datang dari Malaysia, tak pun asing dengan dunia Melayu. Itu je lah nak cakap. Macam kalau kita baca buku pengurusan, kenapa tak ada versi yang contohkan budaya kerja kita? Semua gaya komunikasi western workplace, padahal dekat sini lain. Betul, dalam tech pun sama. Orang kampung buat alat tangkap ikan pun ada logik, engineering, tapi tak pernah masuk jurnal. So, apa yang kita belajar selama ni sebenarnya kita ikut acuan orang lah. Bukan ikut acuan, kita terus pakai kata orang. Bila tengok masyarakat sendiri pun guna teori luar, jadinya apa yang kita nampak ialah apa yang teori tu nak kita nampak sajalah. Bukan realiti sebenar masyarakat kita. Itu yang masalah. Itulah yang doktor maksudkan minda dijajah. Benda halus pun bukannya nampak depan mata pun. Lensa pemikiran kita pun dipinjam dari mereka. Korang bincang dah bagus, tapi doktor nak tanya, kalau korang diberi peluang, macam mana nak hidupkan balik khazanah pemikiran tempatan? Mula tulis buku kot. Aku rasa kena digitalize ilmu orang lama. Macam buat database petua, teknologi kampung, seni bina tradisional, buat accessible. Jadi kena normalize guna teori tempatan untuk kaji masalah tempatan lah kan? Takkanlah semua benda nak pakai teori barat. Saya pula rasa kena mula dari sekolah lagi. Sebabnya sejarah ajar kita ni secara jujur, bukan kulit-kulit je. Kalau generasi muda tak kenal tokoh tempatan, kita terus ulang kitaran yang lama. Jadi akademik Malaysia pun kena lebih berani. Bukan sekadar ulang kajian luar, lepas tu hasilkan teori sendiri.
Ada potensi, cuma ruang yang tak cukup. Saya suka dengan pemikiran hampa ni. Tapi ingat, dekolonisasi bukan projek marah barat, tapi ia proses memulihkan keyakinan pada diri kita sendiri. Bukan kita benci ilmu luar, tapi kita cuma nak ilmu tempatan berdiri sama tinggi dengan level kita. Ya. Honestly, kelas hari ni buat aku rasa kita tak kosong pun sebenarnya. Banyak ilmu dekat Malaysia, cuma tak terangkat. Betul tu. Kadang-kadang kita sendiri pun tak sedar kita bawa minda pinjaman. So tugas kita sekarang kena mula persoalkan apa yang kita anggap macam normal lah. Bukan itu saja, dan kita juga perlu mula gali apa yang kita sendiri ada. Doktor, boleh tak minggu depan kita buat mini projek pasal ilmu tempatan? Bagus dengan kamu tu Aziz. Saya tunggu apa yang korang jumpa nanti. Ingat satu benda, ilmu yang hidup ialah ilmu yang terus digali. Dan tugas korang hanyalah hidupkan balik ilmu apa yang pernah hilang sebelum ini. Jadi pengarang teknik Malaysia ni kena lebih berani lah. Bukan sekadar ulang kerja luar. Lepas tu buat dia boleh kena putih. Buang tu hancur. Tu boleh bebek. Ni Tengah ni angkat pegang. Masukkan tadi. Salah. Salah. Tak boleh ikat. Okey. Cakap. Baiklah semua. Macam mana kalau aku lupa dia? Tak.